aku nak tukar aku punya battery phone. Dia dah drop 82% dah battery health dia. So nak tengok dekat dia punya cycle count ni 116 lebih dah. Ini sebab wife aku selalu cucuk, tak sebab penuh dicabut, lepas tu dia cucuk balik, cabut buka macam tu. Dia tak dengar nasihat. Dah jadi battery drop. Kalau phone ni kan, dalam sehari ni dia dah jadi lebih pada 5 kali cas. Renyah lah nak buat kerja kan, sekejap habis, sekejap padam. So aku nak tukar bateri yang high capacity. Yang ni high quality dan high capacity. Dia punya capacity lagi besar pada bateri yang asal ni. Jangan risau, korang akan dapat full set tau. Untuk kaki-kaki yang buka phone, ini makanan korang lah. Ini bateri dia. Yang ni high quality dan high capacity, tapi harga dia murah je. Yang aku ambil ni iPhone 15 Pro. Ni bateri aku lepas tukar maximum capacity 100% lah. Kalau sebelum ni bateri lama ni 82% je. Count baru 5. So yang ni lepas tukar memang aku kurang charge phone ni. Ni asal dia memang dah drain gila lah. Nampak elok lagi tapi memang drain gila. Panjang aku pakai punya silikon dekat belakang tu. Lepas buka dia punya template tu. Template ni aku dah pakai, template gum dia. Dan juga ni template untuk letakkan bateri dia. Gum bateri dan gum casing back cover phone ni. Yang ni dia punya toolkit semua ada lagi complete. Memang senang pakai. Dan dia punya bateri yang dah aku tukar masuk ke dalam phone ni kan. Dan dia punya cycle count ni kan, sebenarnya aku baru charge sekali je. Aku saja cucuk tarik, dia kira. Memang bateri ni detect lah. Standard capacity pun ada. Tapi alang-alang korang dah buka, dah tukar, dah tak nak charge banyak kali, korang ambil yang high capacity punya. Yang ni capacity dia lagi besar daripada bateri yang asal. So kalau korang nak beli kan, korang ambil yang high capacity lah. Korang tak payah renyah-renyah dah nak charge phone banyak kali. Tekan je dekat beg kuning dekat bawah tu.